Makan geng. Makan geng. Oh, strike geng. Alhamdulillah. Oh, kena geng. Alhamdulillah. Allah Akbar, tak kena. Assalamualaikum. Hai geng. Lama aku tak buat video, lama aku tak casting ikan haruan. Berbulan-bulan jugalah aku rasa. Dan juga spot ni geng, dah sekian lama aku tak tercah. So sekarang ni keadaan spot ni macam ni. Petang ni lapang je padatnya. Jadi pun aku sampai kat spot ni hari ni pukul 6.30 petang. Selepas aku ambil anak sekolah. So 6.30 petang aku sampai kat sini, aku try cast dulu geng. Aku cast menggunakan jump frog trompet 3.5 cm, handmade daripada Chaplin. Bermula daripada sambaran yang pertama, lucut, kemudian sambaran kedua, ketiga dan keempat. Alhamdulillah aku ada hasil. Memanglah lama gila aku tak merasakan strike keharuan. So hari ni Alhamdulillah lah geng, ada rezekinya. Jadi geng, aku nak ucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang masih menyokong, yang masih support AIC channel. Walaupun dah sekian lama aku tak muncul di YouTube AIC. Jadi so geng, InsyaAllah lah kemungkinan ini adalah kembalinya aku membuat video dan ikan haruan. So geng, sekali lagi terima kasih. Dan kepada yang belum subscribe, ada yang kata masih ada, so aku mohon subscribe channel AIC supaya terus berkembang. Stay tune geng, kau tengok dulu strike-strike yang aku dah ada. So aku nak sambung lagi kejap lagi, mantul dapat strike yang keempat. So geng, stay tune, jom sembat. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Allah Akbar, tak kena. Melompat. Sayang, 1000 kali sayang. Dia ada. Bismillah. Oh, kena geng. Alhamdulillah. Alhamdulillah, strike. Strike haruan geng. Setelah sekian lama, mantap. Alhamdulillah. Tak besar tak apa geng, tapi ini haruan. Top water makan trompet. Mantap, alhamdulillah. Sekian lama geng aku tak mancing haruan. Hari ni mantap, mencakuk padu. Alright geng, alhamdulillah ada seekor strike. Kita try lagi. Mantul ada kawan-kawan dia kan. Allahu Akbar. Sabar. Bismillahirrahmanirrahim.
bersantai, karo pelan-pelan. Oh, strike geng. Alhamdulillah. Kecam dia makan geng. Oi. Sangkut lumut. Harap dekat geng. Oh, dah. Alhamdulillah. Strike kedua. Syukur alhamdulillah geng. Mantap. Tadi strike pertama aku gunakan SP, aku gunakan jump frog. Strike kedua geng, aku gunakan SP. Kejam cara dia makan. Mantap geng. SP pink, size not bad, besar sikit daripada yang first tadi. Ok geng, tapau. Lama aku tak menapau ikan haruan. Padu geng, padu. Alhamdulillah. 2 ekor. Okay, SP pink, SP kegemaran Eddie. Aku hanya menggunakan, okay, mantap. Alright geng, alhamdulillah petang ni 2 ekor. Rezeki siapa nak bagi, hanya Allah sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Try lagi. Tepi tu tadi ada ikan. Dia terkujut masa aku baling. Tak apa, try pujuk lagi. Oh, makan geng. Makan geng. Oh, strike geng. Kosong ni geng. Kosong. Alhamdulillah. Oi, lucu terus. Memang jackpot. Right geng. Alhamdulillah. Rezeki ketiga. Oh, sihat-sihat ikannya. Alhamdulillah geng. 3 ekor. Alhamdulillah. Pakai SPP lagi geng. Oi. Ganeh pula ikan ni. Sabar. Ya, okey, alhamdulillah. 3 geng. Woi, mantap. Alhamdulillah aku tak macam haruan ni. Petang ni dia bagi 3 ekor. Alhamdulillah. Alright geng. Ada masa sikit lagi. Alhamdulillah geng. Sekian lama aku tak meruan. Petang ni rezeki 3 ekor. Mencakup. 1 pakai jump frog, 1 SP. Mari geng, cari lagi. Harap ada rezeki lagi. Ikannya pun tegap-tegap. Oh ya, sakut lumut. Mari haruan. Oi, apa itu? Alright geng, so nampaknya petang ni memang rezeki aku 3 ekor je tadi yang aku dapat dekat sebelah sana. Jadi geng, apapun alhamdulillah syukur rezekinya setelah sekian lama. Sekian lama tak melayan haruan, sekian lama tak ada video haruan, sekian lama aku tak upload video kat channel aku ni. So insyaallah lah ni 3 ekor alhamdulillah rezekinya jadi video untuk aku kembali
aktif dengan ikan haruan. So guys, sekali lagi aku nak ucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menonton video ni. Yang belum subscribe, mohon kasih subscribe geng. So jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Jom sembat.